أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dasar Qawwamah Lelaki Kelantan, sebuah dasar yang memperkukuh peranan lelaki sebagai pelindung dan pembimbing dalam institusi keluarga serta masyarakat. Melalui dasar ini, Kerajaan Negeri Kelantan beriltizam melahirkan lelaki Qawwamah, pemimpin ummah, lelaki yang beriman, berilmu dan bertanggungjawab dalam membina keluarga dan ummah yang sejahtera. Kini terbitnya buku dasar Qawwamah Lelaki Kelantan menjadi simbol komitmen berterusan Kerajaan Negeri dalam memperkukuh agenda membangun bersama Islam. Pelancaran buku dasar ini menjadi titik tolak penting ke arah memperkukuh kefahaman, pelaksanaan dan pembudayaan nilai Qawwamah dalam kehidupan masyarakat berteraskan prinsip ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Lelaki Qawwamah, pemimpin bertakwa, mendukung amanah agama tercinta, membina ummah, menegak kebenaran dengan hikmah. Dasar Qawwamah Lelaki Kelantan, pemimpin bertakwa, keluarga bahagia, ummah sejahtera.